Bayangkan baru menang Piala Dunia, satu dunia tengah tengok korang angkat trofi. Tapi netizen sibuk zoom dekat phone yang korang pegang. Itulah yang berlaku kepada pemain Spain Eric Garcia. Lepas Spain menang 1-0 lawan Argentina dalam final Piala Dunia 2026, kamera merakamkan suasana pemain-pemain meraihkan kemenangan. Semua orang fokus dekat trofi, tapi ada satu benda yang mencuri perhatian. Eric Garcia dilihat memegang sebuah phone yang nampak sangat berbeza daripada phone biasa. Rupa-rupanya, telefon itu dipercayai ialah Honor Robot Phone. Phone yang belum pun dilancar secara rasmi untuk pasaran global. Lagi menarik, phone ni baru dibuka untuk pre-order di China. Maksudnya, orang ramai pun belum boleh beli lagi. Sebab tu, ramai tertanya-tanya, macam mana seorang pemain bola sepak dah boleh guna dulu? Adakah Honor sengaja bagi unit awal kepada selebriti atau ini cuma prototype yang kebetulan tertangkap kamera? Kalau ikut maklumat yang terbongkar, phone ni memang bukan biasa-biasa. Kamera utama 200 megapiksel, kamera periskop 200 megapiksel, bateri 6000 mAh dan chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jadi sekarang persoalannya, adakah Eric Garcia benar-benar menggunakan Honor robot phone yang belum launch ataupun netizen terlalu cepat buat kesimpulan? Kalau phone ni masuk Malaysia bulan Ogos nanti, korang rasa akan viral tak?